Okey, jadi video kali ini kita nak tengok cara macam mana kita nak masukkan sound ke dalam Unreal Engine kita. Okey, saya save dulu projek saya ni, file, save all. Okey, pastikan tak ada asterisk. Kalau ada asterisk tu maksud dia ada part yang belum di-save. Okey, jadi dekat sini saya nak gunakan Pixabay. Saya cari dekat sini loop. Okey, saya nak cari loop. So dekat sini saya akan cari audio yang pendek saja. Saya tak nak panjang-panjang. Jadi dekat sini saya ada jumpa satu iaitu ini. Improvisation 007. Dia 19 saat saja. Okay, kita nak loop ni supaya muzik tu dia sentiasa loop kalau dia main. Okay, so kita download. Klik download. Okay, load. Jadi ini dia. Ini file dia. MP3. Alright. So, saya akan ambil, saya tutup dulu yang ini. Okay. So, saya akan drag masuk ke dalam Unreal. Tapi sebelum tu, saya akan buat ini stylus burger, content. Stylus burger sepatutnya tadi kita masukkan dalam my level lah. Kita tak nak ganggu yang level. Okay, cara kita nak move dia, kita boleh drag ke sini. Kita boleh move atau copy. Kita nak move saja. Kita tak nak copy. Okay. Right. Jadi, kita ada kat sini. Stylus burger, kita nak masukkan satu lagi folder sound atau music. Okay, terpulang kita. So, saya akan tarik ke dalam folder kita. Jadi, ini adalah sound kita. Kita boleh dengar. Alright, jadi cara kita nak masukkan ke dalam projek kita, kita just bukan projek dalam game kita. Dia dah masuk dalam projek tapi masih belum dalam game. Okay? Jadi semua benda yang nak ada dalam game kita mesti kita drag ke dalam viewport atau ke dalam outliner. Jadi selagi dia berada kat bawah ni, dia takkan berada dalam game. Okay? So kita tarik. Okay, macam tu saja. Alright, jadi kita tengok dekat sini, dekat dalam kita punya outliner, kita ada sound tadi lah. Okay, jadi kalau kita play sekarang, jadi kita nampak game kita tu ada background music. Alright, jadi kita jatuh sebab kita tak ada apa-apa yang nak lindung dia. Okay, jadi itu saja untuk audio. Okay, terima kasih.